Ramai Melayu yang baik. Ramai Melayu yang ada kesedaran. Ramai Melayu yang bertoleransi. Boleh hidup bersama bangsa, berbilang kaum, aman, harmoni macam di sini. Kita mana ada kelingan siapa? Cina boleh buka kedai dalam kampung Melayu. Boleh kaya menegak di kedai tu. Tak ada siapa kacau dia. Betul tak? Kita tak kacau orang. Tapi tanah kita ni semakin hari semakin tinggal sedikit kuasa politiknya. Hal ini kita susah hati. Tuan-tuan semua, Allah buat bangsa ni ada tanah. Kaum dia ada tanah dia. Siam duduk di Thailand. Vietnam duduk di Kemboja, duduk di Vietnam. Kampuchea duduk di Kemboja. China duduk China, India duduk di India. Kita jangan alpa, jangan lalai, jangan asyik main game, jangan asyik dekat tayar motor. Jangan asyik jadi buang, jangan jadi baruah DAP. Takut tanah ni satu hari nanti kita tak tahu tanah ni siapa punya. Dulu nama ni Tanah Melayu. Ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Ini cikgu sejarah duk ajak tadi tu. Tahun 48, Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malaya Union tahun 46. Bersetujulah Raja-Raja Melayu kongsi kuasa, tubuh satu kerajaan di peringkat persekutuan untuk menghadapi ancaman komunis dan membina satu jati diri bangsa untuk mengisytiharkan tanah Melayu ni tanah yang merdeka. Sebab tu tubuh Persekutuan Tanah Melayu. Lalu ni orang tak sebut dah tanah ni tanah Melayu. Orang nak sebut bahasa Melayu, orang tak mau. Dia sebut bahasa Malaysia. Betul tak? Bahasa kita ni bahasa Melayu. Tanah ni tanah Melayu. Bangsa kita bangsa Melayu. Yang DAP nak buat Malaysia. Tak ada bangsa, semua bangsa Malaysia. Itu tujuan DAP. Hang kena sedar benda ni. Tak sedar 10 tahun lagi tak tahulah siapa Melayu, siapa bangsa lain. Tak ada dah. Dah orang muda tak peduli dengan politik. Nak masuk parti pun tak mau. Kata ni buang masa, orang politik ni kotor. Semua ni ditanam di kalangan orang muda supaya orang Melayu tak peduli dengan politik. Dah lah kali politik boleh kat orang lain, maka hilanglah tanah ni. Hilanglah nusa ni. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada ganti. Sesuatu dibuat, kena dibuat sekarang. Something to be done now. Kena buat lah ni. Formula lain tak ada. Kena berpadu. PAS dan UMNO. Jangan pecah lah. Jangan fikir temuluk kita. Jangan fikir kelompok kita. Fikir bangsa dan agama kita. Boleh tak? Hampa sekupang, 2 kupang hamba kira. Likan calon minta duit dalam muka UDM. Aku tahulah. Macam mana tanah tak hilang? 50 berkira. Negeri ni orang ambil dah. Bukan nak ambil. Yang kita berkira 50 ringgit. Boleh ke orang lah negeri ni? Lah negeri ni kita nak ambil balik 1,8. Boleh tak? Bersedia tak? Kita ambil balik hojang bel hojang. Apa? Hobeng jang hobeng. Hobeng jang. Hobeng sampai 1,8 kita monang. Betul cakap Nuri Mila bunyi bila cakap siap. Kita minum dulu. Oi, mereka kata tak boleh cakap tentang bangsa saya kena tangkap 3R. Kepala bapa hang 3R. Alhamdulillah. Oi, aku cakap pasal bangsa aku, hampa kata 3R. Hampa cakap pasal bangsa hampa dalam bahasa apa yang aku tak faham, bukan 3R. Oi, dia cakap Cina kita tak tahu apa. Mujaklah ada orang terjemah. Adalah kawan-kawan terjemah tak mai. Mereka lebih resis daripada kita.
Mereka lebih tajam sifat perkauman daripada kita. Tapi kita yang asyik kena marah. Pasal apa? Pemimpin negara ni asyik marah orang Melayu. Cakap pasal bangsa Melayu. Pasal apa? Kaum lain semua cakap pasal bangsa dia. Tak kena marah. Pasal dia berkata hak minoriti. Kita majoriti tak boleh cakap. Pasal diskriminasi. Belah bapak apa? Orang yang risau, orang yang susah hati, bila kita menaikkan semangat bangsa kita untuk bersatu padu adalah Pakatan Harapan. Pasal mereka adalah satu gabungan orang-orang pragmatisme yang semua boleh, apa pun tak apa, kok mana pun tak apa. Asal aku jadi Perdana Menteri, aku jadi Menteri. Pragmatisme, kok mana pun boleh. Depan boleh, aku tak mau kata. Hampa yang kata. Semua kaum sayang bangsa dia. Beza kita dengan kaum lain. Kita sayang bangsa kita. Tapi kita boleh bertoleransi. Bertolak ansur. Menerima kaum lain. Hidup bersama dengan kita. Di tanah nenek moyang kita. Betul? Melayulah bangsa paling bertoleransi. Paling beradab. Paling lemah lembut di dunia ni. Maka bangsa lain kena hormatilah kelembutan kita. Betul? Hampa jangan melampau macam DAP tu. Semua hai hampa nak cucuk. Semua hai hampa nak campur. Sampai undang-undang Islam pun hampa nak masuk dalam tu juga. Nak gubai undang-undang Islam. Pola bapak hang. Tak boleh. Ada red line. Ada garis yang tak boleh dilangkah. Betul? Jangan langkah. Duduk belah tu. Duli bak hang sudah. Bab garis hang tak boleh campur. Jangan. Itu saja cara nak duduk sekali. Kalau hang duduk campur, main langkah belah aku. Aku sepak. Tak boleh.